Ular laut sangat berbisa, tapi rare case. Jadi binatang mana yang paling banyak bunuh orang? Jom kita tengok carta haiwan paling banyak bunuh manusia setiap tahun. Data daripada WHO sendiri. Tempat kelima, kita ada buaya, iaitu sekitar 1000 kes. Tempat keempat pula anjing, lebih 25,000 kes, and mostly sebab rabies. Tempat ketiga, kita tadi cerita pasal ular laut kan, tapi sebenarnya tempat ketiga ada ular darat. Kes dia antara 81,000 hingga 138,000 kematian. Tempat kedua, kau jangan terkejut tau, sebenarnya manusia sendiri, lebih 400,000 kes bunuh sesama orang. Apa nak jadi ni? Dan ini adalah tempat first sekali. Kes dia adalah sebanyak 725,000 kematian. Dan penyebab kematian sebanyak ni sebenarnya adalah nyamuk yang kecil tu, mostly sebab malaria, denggi dengan zika. Tak expect kan? Jadi walaupun ular laut ni dia macam berbisa tahap final boss, sebenarnya lebih ramai mati sebab nyamuk gigit daripada semua ular atas dunia ni. Jadi sekarang kau rasalah kan, kita patut takut dengan ular ke atau nyamuk yang senyap-senyap gigit kau waktu malam?